Kuala Lumpur. Sungguh pun ada antara kita yang berlainan fikiran dan faham serta berlainan taraf dan kedudukan. Tetapi hakikatnya tujuan dalam maksud kita hanya satu, iaitu kita hendak menggigitkan dan memelihara maruah serta kesopanan bangsa kita. Kita berkehendak supaya tanah air dan bangsa kita terselamat dan kuat. Semuanya boleh kuat jika kita bersatu padu. Salam sejahtera saya ucapkan. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Maju Jaya. Rakyat bahagia memanggil dunia. Bijak laksana tua, berani laksana juga. Nampak langit ni celalah aman. Bangkau putih terbang tinggi. Kalau bukan kerana Tuan, takkan kami berada di sini. Andai patah sajak Raja Bali bertongkat jual hamba ke Merabu, bukan untuk mencari harta duniawi, tetapi untuk membawa anda bersama-sama mendalam, menyelami dan memahami mauduk bicara yang berbunyi rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sidang intelektual sekalian, sebelum kata-mengkata bicara, izinkan saya memberikan definisi bagi tajuk pilihan di hati. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun didefinisikan sebagai dasar tiang asas dan sendi. Negara pula merujuk kepada kumpulan masyarakat yang mendiami sesuatu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan. Seterusnya, prinsip membawa makna asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran, kajian, tindakan dan lain-lain. Perpaduan pula merupakan penggabungan peleburan dana perihal berpadu. Kejayaan pula diklasifikasikan sebagai perihal berjaya, kemenangan dan hasil. Manakala kestabilan boleh didefinisikan sebagai perihal atau keadaan stabil dan kemantapan. Akhir sekali, perkataan rakyat diartikan sebagai seluruh penduduk sesebuah negara. Hadirin sekalian, tuntasnya di sini rukun negara haruslah diterapkan dalam jati diri seluruh rakyat di Malaysia demi menjamin negara yang stabil dan berjaya. Sidang intelektual sekalian, ayo kita teliti dan dalami satu persatu huraian bagi mauduk bicara pada hari ini. Usul saya yang pertama berbunyi, rukun negara dimartabatkan pemangkin perpaduan rakyat. Di bawah lembayan kata ini, kita sedari bahawa apabila seluruh rakyat di Malaysia mendalami serta mematuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan dengan sebaiknya, maka perpaduan rakyat dapat diperkukuhkan dengan lebih baik. Ahli falsafah Undang-Undang Rom Marcus Tullius Serifo pernah menyatakan kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan setiap individu terhadap undang-undang. Pernyataan beliau itu jelas menggambarkan hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna jika tiada peraturan dan undang-undang. Hal ini dapat saya buktikan dengan kewujudan dasar perpaduan negara yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dasar perpaduan negara yang bersifat inklusif, jelas dan komprehensif, sedikit sebanyak mampu membantu negara Malaysia dalam mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. Tiga objektif utama dalam dasar perpaduan negara adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi nasional dengan semangat jati diri, patriotik, prihatin, toleransi, saling menghormati dan bertanggungjawab, serta melahirkan rakyat Malaysia yang menghargai dan mengamalkan perpaduan. Tuntasnya di sini hadirin sekalian,
Jelaslah bahawa kepatuhan rakyat terhadap undang-undang negara mampu membantu dalam memastikan kesejahteraan negara terjamin seperti perumpamaan serumpun bak serai sesusun bak siri. Sidang hadirin yang disayangi sekalian, begitulah uraian bagi usul yang saya bawakan pada kali ini. Sekian, terima kasih.